Rasuah bermaksud perbuatan memberi atau menerima sesuatu seperti wang atau hadiah untuk mendapatkan kelebihan atau keistimewaan dengan cara yang salah. Contohnya, seseorang memberi hadiah kepada pegawai supaya dia dapat markah tinggi atau menang pertandingan. Ini adalah perbuatan yang tidak jujur dan salah. Sudah yang lain. Okay, baiklah, dah siap ke belum? Dah. Aish tak balik lagi daripada tadi? Dah main dekat tandas. Kau kat sini rupanya. Kenapa kau tak masuk kelas? Kami anti rasuah. Sebagai murid yang baik, kita mesti menolak rasuah dalam apa jua bentuk. Sentiasa jujur dan amanah dalam semua perkara. Jika nampak perbuatan rasuah, laporkan kepada guru atau pihak berkuasa. Ingat, amalan jujur menjadikan kita insan yang disayangi dan dihormati. Mari bersama-sama membina masa depan yang bersih tanpa rasuah. Baik. Cikgu Syirah kan suruh buat AINS. Kenapa kau main game? Janganlah begitu, cikgu. Cikgu! Cikgu lah. Kami anti rasuah. Rasuah membawa banyak kesan buruk. Negara akan rugi kerana orang yang tidak jujur mendapat peluang, manakala orang yang layak diketepikan. Rakyat akan hilang kepercayaan kepada pemimpin dan sukar untuk hidup dengan aman. Rasuah juga menyebabkan pembangunan negara terganggu kerana wang disalahgunakan. Lagak tadi. Dia untuk beli makanan. Jom beli makanan. Jom. Jujur dan ikhlas jadi pegangan, menolak rasuah tanpa alasan.